Ramai orang kata kalau minyak zaitun ni dipanaskan, dia akan jadi tak sihat. Betul ke? Ke ini mitos? Jom kita sama-sama bongkar. Sebenarnya, bukan semua minyak zaitun yang boleh dipanaskan pada suhu yang tertinggi. Ada sesetengah minyak zaitun yang boleh juga dipanaskan pada suhu temperature yang betul. Mitos yang pertama, betul ke kalau kita panaskan minyak zaitun ni, dia akan jadi toksik? Fakta sebenarnya, ada je minyak zaitun yang dekat luar sana yang berkualiti tinggi tetapi boleh dipanaskan. Asalkan jangan sampai terlalu tinggi suhu dia. Mitos yang kedua, betul ke minyak zaitun ni tak sesuai untuk digoreng? Fakta sebenarnya, minyak zaitun sesuai je untuk kita tumis ataupun nak goreng yang sederhana sahaja. Mitos yang ketiga, ada orang kata minyak zaitun ni tak tahan lama. Betul ke? Sebenarnya, minyak zaitun ni boleh je tahan lama, tapi disebabkan dia organik, kita perlu jaga dia dengan betul-betul. Antara yang pertama, dia kena jauh daripada cahaya matahari dan haba yang tinggi, dan yang kedua, letak pada suhu bilik. Sekarang korang dah tahu mana yang fakta, mana yang mitos. Jangan takut untuk korang amalkan minyak zaitun yang betul. Jom sama-sama kongsi video ni bagi kita sebar kebaikan sama-sama.